Hai semua, hari ni Cik Nom teringin sangat nak makan bihun goreng tom yam. Jadi ala-ala nak masak tu, rekodlah sekali untuk dikongsi dengan anda semua. Bihun ni memang sangat sedap, masam, pedas, cukup rasa. Bau aroma dari pes tom yam dan hirisan limau purut memang memikat selera. Sesekali kita ubah selera dari asyik masak bihun yang biasa je kan? Wajib cuba, okey? Mula-mula kita potong carrot dulu. Kupas kulit. Sebab carrot ni besar, Cik Nom potong bulat dulu dan kemudian hiris memanjang macam mancis ni. Kalau carrot yang kecil, biasanya Cik Nom potong melintang, kemudian baru hiris halus. Macam mana pun tak kisahlah kan? Sayur sawi, Cik Nom rendam dan basuh sebelum dipotong. Bila rendam, baru jadi segar sayur tu. Potong bahagian daun. Kita susun helaian daun ni dan potong kasar. Nanti bila masak akan jadi kecut. Jangan pula masuk sehelai-sehelai daun tu. Nanti ada pula yang tercekik daun sawi. Batang sawi, trim elok-elok. Susun dan tekan macam ni bagi pecah. Tujuan buat macam ni supaya nanti tak adalah batang sawi tu keras bila masak, lebih lembut dan sedap dimakan. Antara bahan yang wajib ada untuk masak ni, daun limau purut. Cik Nom leraikan tulang tengah dan hiris nipis. Hirislah senipis yang boleh ya. Nanti bila makan tak terasa pun. Kalau ada yang cerewet, takut tergigit ke, carikkan besar-besar je. Tapi Cik Nom suka hiris macam ni, lebih wangi. Next, daun ketumbar. Makanan ala Thai ni memang sedap kalau letak daun ketumbar. Potong, asingkan bahagian batang. Bahagian daun pun potong juga, agak kasar. Daun ni kita nak guna untuk taburan masa last nanti. Kalau tak suka daun ketumbar, boleh ganti dengan daun bawang. Jangan ganti dengan daun kari pula. Cik Nom nak masukkan juga fish cake. Isi ayam, potong agak-agak lah ya, nak tebal mana. Okey, sekarang kita sediakan bahan-bahan untuk ditumbuk. Bawang merah kecil, bawang putih, cincang kasar. Kita cincang kasar ni bukan apa, untuk mudahlah nak tumbuk nanti. Kalau sebiji-sebiji tu, habis terpelanting. Cili padi. Kalau nak lebih pedas, boleh lebihkan cili padi ya. Dan kalau nak ganti dengan cili kisar pun boleh. Kita akan tumbuk bahan-bahan semua tu dengan udang kering. Ni Cik Nom belum basuh. Kejap ya, nak basuh dulu. Kalau prep awal-awal, boleh rendam sekejap udang kering bagi lembut sikit. Ni Cik Nom tak rendam pun tadi. Siapa yang alergi udang kering, boleh ganti dengan ikan bilis. Tumbuk semua bahan-bahan ni. Agak-agak macam ni lah. Nak kata halus sangat pun tidak. Siapa malas tumbuk, boleh kisar je. Okey, jom mula masak. Panaskan minyak. Tumis bahan tumbuk tadi. Tumis sampai agak kekuningan dan naik bau. Sedap bau tumisan ni. Sebab ada udang kering kan. Masukkan hirisan isi ayam. Paste tom yam. Okey, paste tom yam ni boleh nak guna jenis yang paste ataupun cube. Cik Nom ada juga paste tom yam homemade. Jadi Cik Nom akan campur. Saja nak tunjuk option ya, paste tom yam yang boleh kita guna. Kacau sebati. Masukkan sos cili, sos tomato,
dan sos tiram. Kacau sekejap. Fish cake. Sayur yang keras iaitu carrot. Batang sawi. Pada waktu ni Cik Noh tambah udang. Ni Cik Noh dah bersihkan, buang apa yang patut. Memang udang ni tak masuk awal-awal sangat, takut terlalu keras nanti bila terlebih masak. Bolehlah tambah air sikit kalau kering. Hirisan daun limau purut. Wangi sangat bau daun ni bila kita hiris halus-halus macam ni. Bihun, ni Cik Noh dah rendam dalam anggaran 2 jam macam tu. Dan tapis, Cik Noh biasa guna jenama jasmin. Masuk separuh dulu. Cik Noh tak celur dengan air panas ya. Silap langkah, bihun boleh jadi lembik bila masak. Kalau nasi jadi bubur, boleh makan dengan ikan bilis. Kalau bihun jadi bubur, nak buat apa? Serai yang dah dititik, patutnya letak awal masa tumis tadi. Tapi Cik Noh lupa pula. Nak hiris nipis pun boleh ya serai ni. Tambah lagi separuh, bihun mudah nak kacau sebati kalau kita letak sikit-sikit. Kacau sampai bihun sekata. Masukkan sos ikan, memang bertambah sedap kalau kita letak sos ikan. Garam sikit, boleh rasa dulu ya sebelum masuk garam sebab udang kering dan sos ikan tu dah masin. Batang ketumbar. Daun sawi. Tauge. Yang ni wajib juga, perahan limau nipis. Gula pun perlu letak ya untuk kita seimbangkan semua rasa. Jangan takut, bukannya letak banyak sangat gula macam bancuh sirap tu. Kacau sampai bihun lembut dan masak sekata. Okey, boleh rasa dan tambahlah apa yang kurang. Garam ke, gula ke, nak tambah serbuk perasa, ikut suka ya. Bahan-bahan ni Cik Noh masukkan apa yang ada kat dapur dan apa yang Cik Noh suka. Boleh adjust dengan bahan-bahan yang ada kat rumah anda. Cuma bahan wajib kenalah ada ya. Nanti tak jadi bihun goreng tom yum. Okey, bihun goreng tom yum dah siap. Boleh hidang dengan hirisan telur rebus kalau suka. Telur dadar pun boleh. Tabur dengan hirisan cili merah, daun ketumbar, daun limau purut dan hias juga dengan hirisan limau nipis. Sekian dari Cik Noh untuk kali ni. Jangan lupa cuba ya. Sedap sangat bihun tom yum ni. Bye!